Aplikasi Hotlink memudahkan anda untuk membeli plan internet dan panggilan serta menyimpan baki terkini kredit. Selain itu, anda boleh membuat tambah nilai terus melalui aplikasi ini. Jadi dalam video ini, kami nak tunjukkan cara mudah untuk tambah nilai kredit prepaid Maxis anda melalui aplikasi Hotlink. Pertama sekali, selepas anda buka aplikasi Hotlink, pada laman utama ini tekan top up. Terdapat beberapa kaedah untuk tambah nilai kredit prepaid anda, sama ada secara nombor tiket, kad, online banking atau e-wallet. Sebagai contoh, kami bayar guna perbankan internet dengan menekan pada online banking. Kemudian anda perlu memilih amount tambah nilai ini dari senarai yang diberikan. Jika sudah selesai, tekan confirm. Seterusnya, isikan butiran email anda pada ruangan email address. Di bawahnya pula, anda perlu memilih jenis bank untuk pembayaran tambah nilai ini. Dan lengkapkan saja proses bayaran ini sehingga selesai. Akhir sekali, ia akan paparkan tambah nilai tersebut. Setakat itu saja video kita pada kali ini dan jangan lupa follow Ali Gadget untuk pelbagai lagi info terkini dan tutorial. Bye!